Malam nisfu Syakban, ini 3 perkara yang anda boleh buat, dan nombor 3, paling best. Antara kelebihan malam nisfu Syakban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya pada malam nisfu Syakban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Sebab tu, amalan paling utama malam ni, nombor 1 ialah taubat. Ambil masa sekejap malam ni, kita mengaku salah kita dan azam untuk tak buat lagi. Minta ampun sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, minta Allah jaga iman, minta Allah lindungi diri dan minta Allah lindungi keluarga juga. Dalam hadis yang sama, nombor 2, Allah sebut kecuali orang yang syirik dan orang yang menyimpan permusuhan. Syirik ni dosa besar, menyekutukan Allah. Dan hadis ni jelas menunjukkan bahawa dendam boleh jadi penghalang kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ramai di antara kita yang memendam dan mungkin sampai berdendam. But it's okay. Slowly malam ni kita cuba bersihkan hati. Cukup buang niat untuk membalas, menyakiti dan mendoakan keburukan dekat orang lain. Buang semua biar hati kita ni tenang dan lega malam ni. Boleh? Yang ketiga, tanamkan azam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan bulan Syakban dengan perbanyakkan puasa dan ibadah. Nisfu Syakban juga disebut sebagai persediaan menuju ke bulan Ramadan. Azam diri kita untuk jaga solat, jaga lisan dan kurangkan buat dosa dan maksiat. Banyakkan doa, Allahumma barik lana fi Syakban wa balighna Ramadan. Maksud dia, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syakban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Moga Allah sampaikan kita, dapatkan kita nikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkat dan juga bulan yang penuh dengan keampunan. Salam nisfu Syakban.